Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama dengan Inspektor Fatin yang merupakan pegawai perhubungan sekolah atau lebih mudah dikenali sebagai PPS bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Lusus Kudai. Kehadiran beliau di sini bukanlah setakat untuk menjaga keselamatan, namun juga untuk mendidik, membimbing dan memberi kesedaran kepada para pelajar tentang isu-isu penting yang berlaku di sekolah, terutamanya dalam kes buli dan salah laku jenayah dalam kalangan pelajar. Terima kasih Inspektor kerana sudi bersama kami dalam sesi podcast khas ini. Kita mulakan dengan sesi perkenalan Inspektor Fatin Alia. Bolehkah Inspektor kongsikan sedikit sebanyak latar belakang Inspektor dan pengalaman Inspektor sebagai PPS di SMK Taman Lusus Kudai? Assalamualaikum. Hai. Saya Fatin Nur Alia Kamarudin. Sekarang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Johor Bahru Utara. Saya baru bertukar di sini pada bulan Julai tahun 2024 selepas hampir 5 tahun bertugas sebagai pegawai penyiasat narkotik di IPD Kulai. Untuk sedikit latar belakang saya dilahirkan di Hospital Besar Seremban, tetapi dibesarkan kebanyakannya di Johor Bahru. Saya bersekolah rendah di sekolah kebangsaan, dulunya dikenali sebagai SEDC, sekarangnya ditukar nama kepada Sekolah Kebangsaan Seri Kenanga. Dan saya sekolah agama di Sekolah Agama Taman Dahlia. Selepas STPM, saya sambung belajar di UiTM Machang, Kelantan dalam bidang pengurusan sistem pejabat selama 3 tahun. Jadi pada tahun 2019, saya telah diberi rezeki untuk masuk latihan inspektor percubaan di Pulau Kuala Lumpur dan ditempatkan di IPD Kulai sebagai pegawai penyiasat jenayah narkotik sehingga tahun 2024. Panjang tempoh saya bertugas, saya banyak belajar tentang isu dadah di lapangan, bukan sahaja tentang undang-undang tetapi juga tentang isu kemanusiaan. Pengalaman saya sebagai PPS di SMK Taman Lusus Kudai sebagai penceramah bagi kempen anti dadah. Saya juga pernah dijemput untuk program pemuafakatan antara pelajar dan ibu bapa. Selainnya lawatan bulanan PPS di sekolah SMK Taman Lusus Kudai. Sebagai PPS, apakah peranan utama Inspektor di sekolah dan bagaimanakah ia membantu guru serta pelajar? Pada pendapat saya, peranan PPS di sekolah guru ialah dapat membantu guru menangani isu disiplin dan salah laku pelajar. Selain itu juga PPS boleh menjadi sumber rujukan undang-undang kepada guru. Jika guru kurang penjelasan terhadap undang-undang, maka PPS boleh menjadi tempat rujukan dan juga nasihat. Peranan PPS terhadap pelajar pula, pada pendapat saya, PPS sedikit sebanyak membantu mendidik pelajar dari segi undang-undang dan tanggungjawab sosial. Selain itu, PPS juga berperanan menjadi figura yang boleh didekati kerana PPS bukan datang untuk tangkap pelajar, malahan PPS ni lebih dikenali sebagai abang atau kakak polis yang pelajar mudah untuk dekati dan meminta nasihat. Kita semua tahu bahawa terdapat pelbagai jenis buli yang sering berlaku di sekolah. Namun, apakah jenis bentuk buli yang kerap sekali berlaku? Sebenarnya semua bentuk buli berlaku di sekolah, seperti buli fizikal, buli mental iaitu emosi dan juga buli cyber.
Tetapi tahap keterukan sesuatu buli itu bergantung kepada beberapa faktor seperti faktor umur pelajar, faktor pengaruh rakan sebaya, faktor media sosial dan juga faktor persekitaran sekolah. Apakah tanda-tanda untuk seseorang itu sedang dibuli ataupun mungkin bakal menjadi seorang pembuli? Tanda-tanda pelajar tersebut sedang dibuli ataupun menjadi seorang pembuli biasanya boleh terkesan melalui perubahan sikap, perubahan emosi dan juga perubahan fizikal mereka. Tanda-tanda pelajar tersebut menjadi mangsa buli biasanya terkesan dalam 4 perubahan lah. Perubahan yang pertama ialah perubahan emosi, yang kedua perubahan sosial, yang ketiga perubahan fizikal, yang keempat perubahan akademik. Perubahan emosi tu kita boleh nampak pelajar tersebut murung, risah, biasa sendirian. Macam salah. Bagi perubahan emosi ni kita boleh kesan kalau pelajar tu biasanya tak nak pergi sekolah, kurang minat dalam pelajaran, sentiasa murung, jadi pendiam tiba-tiba. Bagi perubahan sosial, dia tersebut tidak mempunyai kawan, dipulaukan oleh rakan-rakan, tiba-tiba nak tukar tempat duduk dalam kelas. Di perubahan fizikal pula, yang kita nampak terdapat lebam atau luka, baju koyak tapi tak nak beritahu, barang-barang hilang dalam kelas. Di perubahan akademik pula, biasanya pelajar yang dibuli ni dia punya pelajaran merosot secara mendadak, dan juga dia tak siapkan kerja rumah dan lalu tidur dalam kelas. Tanda-tanda pelajar tersebut di seorang pembuli pula, pelajar tersebut akan bertindak agresif, seperti cepat marah, suka provoke, suka cari gaduh. Yang kedua, tindakan dia di luar kawalan. Yang ketiga, tidak bersikap empati, iaitu dia anggap buli ni sebagai gurauan biasa. Bila kita tegur, dia kerap menyalahkan orang lain. Itu tanda-tanda pelajar yang mungkin menjadi seorang pembuli. Apakah tindakan yang patut dilakukan jika pelajar tersebut merupakan mangsa buli namun takut untuk melaporkannya? Pelajar-pelajar ni kena faham bahawa berdiam diri adalah bukan jalan penyelesaian. Kerana makin dia diam, makin buli tu terjadi. Jadi antara penyelesaian yang pelajar boleh buat ialah cari orang dewasa yang dia boleh percaya, seperti guru yang dia paling rapat, kaunselor, PPS. Yang kedua, pelajar juga boleh bercakap dengan rakan yang dia paling rapat. Yang ketiga, pelajar juga boleh bercakap dengan ibu bapa, kerana kebanyakannya sekarang mereka kurang nak bercakap dengan ibu bapa yang mereka dibuli di sekolah. Tetapi pelajar-pelajar ni kena berani cakap dengan ibu bapa untuk menangani masalah ni. Kemudian pelajar-pelajar juga boleh mencatat ataupun merekod tempat masa bila dia dibuli, jika mereka dibuli secara cyber, dan juga menjadi bukti lah yang dia menjadi mangsa buli. Selain daripada buli, apakah salah laku atau jenayah yang paling kerap berlaku di dalam sekolah
dan faktor utama ia terjadi? Jenayah yang paling kerap melibatkan pelajar ialah buli cyber, iaitu penyalahgunaan social media seperti menyebarkan fitnah dalam grup WhatsApp, mengugut rakan melalui WhatsApp, expose page atau akaun palsu untuk menjatuhkan orang lain. Kemudian jenayah yang paling kerap berlaku ialah merokok dan juga vape. Ramai pelajar mula nak cuba-cuba dan akhirnya menjadi ketagih. Sekarang pun dah ramai pelajar yang bawa vape atau rokok ke sekolah. Yang seterusnya, penyalahgunaan dadah ringan di sekolah, seperti sedut gam, tina, ubat batuk yang berlebihan. Ada juga yang cuba menelan pil kuda dan sebagainya. Pergaduhan dan samsing di sekolah juga merupakan jenayah yang agak kerap berlaku di sekolah. Kes gaduh berkumpulan atau gangsterisme.